Dalam dunia ketenteraan, tidak semua pasukan digerakkan untuk bertempur. Ada yang dipilih untuk menjaga maruah, protokol dan warisan negara. Itulah peranan utama Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja atau lebih dikenali sebagai Satu Melayu. Ditubuhkan pada 1 Januari 1938, pasukan ini pada asalnya merupakan Batalion Infanteri biasa. Namun bermula 1 Januari 1989, satu transformasi penting berlaku. Satu Melayu ditukar peranan menjadi Batalion Infanteri Istiadat, satu-satunya seumpamanya dalam Tentera Darat Malaysia. Sebagai Batalion Istiadat, Satu Melayu bertanggungjawab dalam melaksanakan kawalan terhormat dan istiadat rasmi negara. Mereka menjadi wajah hadapan ketika menyambut Yang di-Pertuan Agong, pembesar luar negara dan ketua-ketua kerajaan dari seluruh dunia. Kawalan istiadat di Istana Negara, upacara kenegaraan dan sambutan rasmi semuanya diiringi oleh Satu Melayu. Dan tidak ketinggalan pancaragam pusat Askar Melayu yang menjadi pelengkap upacara mereka dengan irama penuh tradisi. Bukan hanya di tanah air, Satu Melayu juga pernah mengharumkan nama negara di pentas dunia. Pada tahun 2008, pasukan ini diberi penghormatan tinggi untuk mengawal 4 lokasi paling berprestij di United Kingdom, iaitu Istana Buckingham, Istana St. James, Istana Windsor dan Menara London. Ini adalah pengiktirafan antarabangsa terhadap tahap disiplin, mutu persembahan dan keanggunan tradisi istiadat yang dibawa oleh Satu Melayu. Dari barisan latihan hingga ke pentas istiadat negara dan antarabangsa, Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja terus kekal sebagai simbol ketertiban, maruah dan tradisi Tentera Darat Malaysia. Satu Melayu menghormati yang tertinggi, menjunjung tradisi yang abadi.